Assalamualaikum guys. Hai semua, jumpa lagi dalam episod Gombak Jams. Kali ni saya nak kenalkan korang satu pot yang memang legendary dekat Gombak, nasi lemak Ujang Corner. Sekarang ni dia dah pindah ke tempat yang baru. Dekat mana tu? Dekat Jalan 1 Taman Greenwood. Kalau korang orang Gombak dengan nama ni confirm kenal terus. Jom kita masuk. Tapi sabar dulu guys, kena beratur sebab ramai orang dekat sini. Dari Gombak untuk Gombak, kita bawakan kisah tersimpan, mencari lokasi penuh magis kedai. Tengok lauk dia banyak gila, boleh pilih ikut selera masing-masing. Saya punya favourite, selalunya saya akan pilih ayam masak merah. Ayam masak merah dia memang sangat padu. Dan jangan lupa saya akan order dengan Milo ais sekali. Dari Gombak. Okey, kita dah bayar, jom kita duduk makan pula. Kita nak nikmati rasa sebenar nasi lemak Ujang Corner. Kedai menarik, rasa di sini. Beritahu kami, jangan ragu. Gombak Jams akan ke situ. Memang sedap. Lemak dia memang terasa, sambal dia memang padu, ada rasa unik yang korang tak akan jumpa dekat tempat lain. Percayalah, memang sedap. Meriahkan suasana bersama kita, tempat makan unik bersama kita rasa. Guys, takkan tengok je kan, datanglah sendiri. Saya rasa ramai yang pernah datang, cuma tempat baru ni ramai yang tak tahu. Kedai ni buka setiap malam, cuma hari Ahad je tutup. Kalau korang ataupun siapa-siapa yang pernah datang, cuba komen dekat bawah ni apa lauk favourite korang. Okey guys, jumpa lagi di episod seterusnya. Kalau korang ada pot lain yang nak saya bawa, nak saya kenalkan, bagi tahu dekat komen. Jom terokai keistimewaan Gombak bersama Gombak Jam. Okey guys, jangan lupa subscribe Gombak Jam, okey?